Lepas ni korang dah tak perlu nak pakai screen protector privacy lagi. Sebabnya Samsung Galaxy S26 Ultra ni dia dah ada feature screen privacy dia tersendiri. Ni sekarang aku tunjukkan macam mana nak aktifkan privacy screen yang ada dekat Samsung Galaxy S26 Ultra ni lah. And then feature ni dia memang built-in secara hardware. Untuk model lain dia tak ada. So kita akan tarik setting daripada atas bawah ni. Kat sini dia ada privacy display. Okay, korang tekan. Okay, sekarang ni aku tunjuk daripada depan ni korang, kalau aku sengatkan ke tepi, nampak reflection. Korang boleh nampak lagi. Bila aku aktifkan privacy display ni, aku turn ke kiri, dia dah tak nampak. Aku turn ke kanan, dia dah tak nampak. Jadi kalau korang nak tambahkan lagi dia punya sistem privacy tu, korang boleh tekan yang maximum privacy protection kat bawah ni, yang kat sini. Ni korang nampak ni. So bila turn sikit je memang terus tak nampak. Bila memang terus tak nampak. Jadi orang sebelah, kalau korang dekat train ke, korang naik bus ke, korang naik LRT ke MRT, korang sebelah memang tak boleh jenguk. Ataupun dekat office ke, korang lepak dengan kawan-kawan, dia tak boleh jenguk apa yang korang tengah lihat. And di antara kelebihan sistem ni, korang boleh pilih individual apps ataupun individual notification untuk korang privacy kan. Okay, dekat mana? Korang boleh pergi dekat sini condition for turning on. Okay, macam ni macam sekarang ni aku tengah tekan, dia ada apps, dia ada pin pattern ataupun password, dan lastly dia ada notification pop up. So untuk baca apps ni, ini aku pilih Play Store, aku turn on kan dia. So dekat luar ni dia punya home screen masih boleh nampak. Tapi bila the moment kita tekan Play Store, individual app, dia jadi tak nampak kat sini. Dan untuk notification pun sama. Korang boleh pilih untuk korang privacykan juga notification tu juga. Jadi apa pendapat korang pasal feature terbaru dekat S26 Ultra ni? Adakah dia menyelesaikan masalah untuk korang tak perlu lagi nak beli privacy screen protector? Cuba komen kat bawah.